Adakah anda tahu mengenai eksema? Tahu? Apakah itu eksema? Setahu saya secara umum lah, penyakit eczema ni penyakit berkaitan dengan kulit. Penyakit kulit. Eczema ni merupakan satu penyakit kulit, betul tak? Daripada apa yang saya dengar, eczema ni dia boleh berlaku secara tiba-tiba ataupun secara dari segi keturunan sendiri. Dia akan rasa gatal-gatal, kemerahan sampai dia rasa susahlah. Pernahkah anda mendengar tentang serangan eczema? Apa yang anda tahu mengenainya? Ya, pernah. Tak silap saya lah, eczema ni dia tak datang secara tiba-tiba. Mostly orang yang kena eczema ni dia datang daripada bayi ataupun datang daripada kecil. Merupakan penyakit gatal-gatal tu kan. Rasanya penyakit tu banyak menyerang baby terutamanya. Apakah punca dan faktor berlakunya eczema? Pertama sekali disebabkan mungkin faktor genetik. Macam kalau tengok dekat media sosial sebelum ni, kanak-kanak yang macam selepas lahir tu tiba-tiba je kena penyakit eczema ni. Eczema ni adalah pemakanan menyebabkan penyakit tersebut merebak secara lebih luas. Apakah harapan anda untuk pesakit eczema di masa hadapan? Saya harapkan ataupun saya doakan yang penyakit eczema ni satu hari nanti akan ada ubat yang mempercepatkan proses pemulihan tu. Saya harap mereka dapat sembuh